Main fight card 6 Disember, Huzaifah menentang Adam Maulana, seorang atlet dan seorang lagi influencer geng. Apa yang best fight card kali ni, Huzaifah dapat opponent yang sangat-sangat boleh dikatakan amat-amat hebat dan skillnya not bad geng. Tapi Huzaifah fight untuk kali ni geng merupakan salah satu comeback, membuktikan bahawasanya dia kekal relevan sampai ke hari ini geng. Adam Maulana pula sekarang kerap di call out daripada fighter Indonesia ataupun Malaysia geng. Dua-dua call out kerap sangat. Sekarang boleh dikatakan Adam Maulana ni dah jadi influencer boxing geng. Tapi geng, untuk fight kali ni Adam layak tak untuk dapat promosi untuk tali pinggang ICB geng. Jadi geng, kita sendiri tak boleh nak perkaikan berdasarkan experience mereka berdua geng. Jadi dua-dua ada strength ataupun kekuatan tersendiri. Walaupun bila dekat atas ring, dua-dua memberi satu game yang sangat-sangat hebat geng. Jadi geng, korang rasa adakah dua-dua fighter ni boleh bawa satu kemenangan dan maruah untuk dua-dua negara geng? Malaysia ataupun Indonesia yang akan bawa balik tali pinggang Wazon nanti? Cuba korang komen dekat bawah.